Terus dirasai bersama dengan kami Pak Nil, Haiza, Muaz. Seronok kita hari ni untuk generasi cool beraya. Ada baby boomers, Gen X, Y dan juga Gen Z. Tahu tak, zaman kami tak ada istilah rumah terbuka. Ya. Boleh datang Siapa nak datang aja. Kami tak ada buat. Okey, jangan datang, tunggu tahu nanti kita buat kan. jemputan. Jangan Sekarang betul. Dia nak tahu rumah, jangan. Tak apa. Nanti kita buat rumah terbuka. Datang masa tu. Tak ada, sama kami tak ada rumah terbuka. Datang je lah. Rumah kami memang terbuka. Tapi ni tadi awak cakap ada kenangan raya waktu kecil-kecil dulu, raya-raya dengan mak dengan ayah tu. Sebenarnya saya baru terimbas ni. Sekarang ni baru terimbas. Baru ingat balik time beraya tu. Dekat area Keramat. Keramat. Betul, Keramat. Lalulah ada satu lorong ni. Lepas tu Masuk dalam. Masuk dalam lorong tu lah. Lepas tu ayah dengan nak pass by lorong lah kan. Bang Mama cakap ni lorong ni tu rumah Aznil. Pak Nil tak ajak. Kita sekampung lah Pak Nil. Apa dia tak, mana aku tahu dia datang rumah aku? Mana aku tahu dia lalu rumah aku? Maksudnya tak berjumpa ni Tak ada. Sekampung lah korang. Ayah dia kan dia cakap tadi ayah dia orang Keramat. Tu saya cakap Keramat tu. Tapi saya tak kenal lah ayah dia siapa. Itulah. Tapi jemputlah datang ya, cakap dengan ayah, jemput datang rumah Pak Nil Tapi jangan suka-suka hati datang, tunggu. Adik kata open house. Adik kata boleh datang. Zaman dah berbeza kan. Jadi kesempatan ini mungkin ucapan raya lah kepada semua yang sentiasa mengikuti awak berdua ni. Perkembangan. Silakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua. Di pagi raya ni saya just nak cakap mohon maaf atas apa yang saya salah kata ke selama korang kenal saya dan sebagainya. Dan saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Yang itu nama dia Fahimi Ini Fahimi. Tapi saya dah suara berbeza. dia lain pada Cuba Fidas. adik dia. Assalamualaikum. Sama okey sekali. Lepas tu. Saja ditiru. Kepada semua yang mendengar, sama pula kan. Tinggi sikit lah. Assalamualaikum kepada siapa yang kepada semua yang mendengar. Harapnya dalam keadaan yang baik-baik je. Makan tu jangan berlebih sangat. Berpada-pada kan dalam hari raya ni. Saya ingin mengucapkan kesempatan ini, saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga kita semua diberkati hidup dunia dan di akhirat. Okeylah, kita doakan awak berdua sentiasa berjaya dan dikurniakan. Ni orang kata karya hebat-hebat ni sebab daripada generasi awak ni lah. Yang akan bawakan lagu-lagu yang ada kualiti. Walaupun lagu awak orang sakit hati tapi orang nyanyi tu yang best tu. Tajuk lagu tu apa? Angau. Lagu terbaring lagi di tamak. Itu lagu awak. Oh, saya ingatkan lagu dekat TikTok yang selalu orang guna tu kan. Itulah dia Pak Nil. Ya lagu Allah. dia orang. Kita dah nak ambil raya dah. Pak Nil, kaya Pak Nil. MSCP ni je dah berapa dah lagu tu. Orang ke? Ya. Alah. Okeylah. Dah habis dah. Dah habis nanti kita teruslah suai kena kat luar nanti. Sampai raya semua. Ya, hashtag sama-sama berkat.